lelaki zaman sekarang ni dah makin lembik. Perempuan pula yang makin dominan. Faham. Maksudnya sekarang ni kalau dulu anchor dalam rumah yang tukang cari rezeki menyara keluarga ni lelaki. Sekarang Lelaki. ni macam Sekarang ni dah terbalik. dah terbalik. Lelaki Masya pula Allah. sura rumah. Sura rumah. Sura rumah. Sura rumah. Itulah. Aduh, panas juga topik ni. Aduh, macam mana kita nak ulas ni? Ya? Tanggapan dia ni, apa, wanita lagi pandai cari duit. Kan, sampaikan orang kata, biar awak hidup lah kau ni, buat apalah, menyesal kahwin dengan kau lah. Kan? Salah Pasal itulah gaji isteri lagi banyak daripada gaji suami. So akak rasa, apa pendapatan akak tentang ni? Pendapatan saya agak kurang. Susah juga nak komen sebab kalau dari saya punya kehidupan, alhamdulillah, the husband is our anchor. Okay, memang dia provide semualah. Mungkin tu rezeki yang Allah bagi, maksudnya rumah dia sediakan, kenderaan yang selesa dia sediakan, makan minum alhamdulillah dah jadi besar macam ni daripada kecil macam ni sampai macam ni. Tetapi ada juga yang diuji dengan keadaan di mana pasangan tu sendiri, suami tu sendiri mungkin kurang daripada dia. Sebab sekarang kebanyakan wanita dia high educated. Ya, Kan? betul. Banyak yang ada degree ni semua perempuan kan. Tak tahulah lelaki-lelaki di mana. Kat mana lelaki ni kan?